11,500 mangsa banjir dipindahkan. Fuad Zakarshi bidas dakwaan Anwar Musa. Populariti PMX di Sabah meningkat. Mindef serah hak mengundi tentera Sabah. SST barangan mewah ganti HVGT. Dan saman difailkan Mujahid terhadap PAS diselesaikan tidak lama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Kerajaan telah menggerakkan lebih 100,000 anggota dan aset dari pelbagai agensi ke negeri-negeri yang terjejas akibat banjir semasa musim monsun Timur Laut (MTL). Ketua Setiausaha Negara Syamsul Azri Abu Bakar memaklumkan setakat pagi tadi seramai 11,009 mangsa daripada 3,839 keluarga telah ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di kawasan terjejas. Beliau menekankan bahawa mobilisasi melibatkan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Rela serta Jabatan Kerja Raya JKR. Syamsul Azri menjelaskan situasi bencana dipantau setiap hari melalui Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA di Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC untuk memastikan keselamatan rakyat berada pada tahap maksimum. Setakat jam 12.30 hari tadi, data NADMA menunjukkan seramai 11,518 mangsa daripada 4,056 keluarga ditempatkan di 63 PPS yang melibatkan 13 daerah di 7 negeri. Beliau menegaskan agensi terlibat sentiasa bersiap siaga untuk menghadapi sebarang perubahan keadaan banjir dan memastikan operasi penyelamatan serta bantuan berjalan lancar. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Puan Zakarshi membidas kenyataan pengarah pilihan raya PAS bagi PRN Sabah, Anwar Musa, yang mendakwa semakin ramai rakyat Sabah meninggalkan Barisan Nasional BN. Beliau menegaskan bahawa hakikat sebenar menunjukkan Perikatan Nasional PN yang semakin kehilangan penyokong dan seolah-olah sudah meninggal di negeri itu. Fuad berkata dakwaan Anwar itu tersasar kerana situasi lapangan memperlihatkan ramai yang sebelum ini menyertai PN kini kembali menjauhkan diri daripada gabungan tersebut. Beliau berkongsi perkara itu ketika mengulas pertemuannya dengan Anwar Musa di sebuah hotel di mana mereka sempat bertegur sapa sewaktu sarapan. Fuad mendakwa Anwar kelihatan terdiam apabila dimaklumkan bahawa ramai rakyat Sabah tidak lagi menyokong BN dalam konteks Anwar berkempen untuk PAS di Karambunai. Fuad mengingatkan bahawa Anwar sendiri pernah memegang jawatan sebagai Menteri Luar Bandar dari 1993 hingga 1999 dan tempoh itu sepatutnya dimanfaatkan untuk membawa pembangunan serta menyelesaikan isu asas di kawasan yang kini dijadikan bahan kritikan. Ketua Penyelidik Ilham Center Dr. Muhammad Yusri Ibrahim melaporkan populariti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Sabah dilihat agak tinggi dan melebihi purata tahap nasional menerusi tinjauan di lapangan sempena PRN Sabah ke-17. Menurutnya, majoriti penduduk Sabah yang ditemui menunjukkan penerimaan positif terhadap PMX serta dasar kerajaan madani. Namun, beliau menekankan bahawa penerimaan baik terhadap PMX belum tentu diterjemahkan secara automatik kepada sokongan undi untuk calon-calon yang bertanding dalam PRN. Muhammad Yusri turut menimbulkan persoalan sama ada populariti PMX boleh memudahkan rundingan pembentukan kerajaan Sabah selepas 29 November nanti. Beliau juga menyatakan bahawa pihaknya sedang menyiapkan laporan penuh mengenai dapatan kajian itu dan akan dikeluarkan tidak lama lagi.
Laporan itu dijangka memberi pandangan lebih mendalam mengenai trend pengundi Sabah dan implikasinya terhadap pilihan raya. Kajian itu menekankan pentingnya memahami perbezaan antara populariti seorang pemimpin nasional dan sokongan langsung terhadap calon serta parti politik di peringkat negeri. Kementerian Pertahanan MINDEF menyerahkan sepenuhnya hak mengundi kepada anggota keselamatan Sabah yang akan menjalani proses undi awal pada Selasa, 25 November ini. Muhammad Khalid Nordin menyatakan Malaysia amat istimewa kerana membenarkan anggota tentera mengundi, berbeza dengan beberapa negara lain seperti Indonesia di mana tentera mereka tidak mempunyai hak untuk mengundi. Menurut beliau, elemen keselamatan bukan sahaja memastikan kelancaran proses pengundian, malah menjadi sandaran kepada anggota dalam menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Undi awal bagi pilihan raya negeri PRN ke-17 dijadualkan pada 25 November, manakala hari pengundian rasmi pula akan berlangsung pada 29 November. Khalid menambah penglibatan anggota keselamatan dalam proses pilihan raya adalah sebahagian daripada usaha mengekalkan integriti sistem demokrasi. Kerajaan memperkenalkan pendekatan cukai jualan dan perkhidmatan SST ke atas barangan mewah sebagai langkah mengurangkan beban rakyat sambil memastikan hasil negara terus meningkat. Langkah baru itu dilaksanakan sebagai pengganti kepada cukai barangan bernilai tinggi HVGT yang dirancang sebelum ini. Timbalan Menteri Keuangan Lim Hui Ying menjelaskan barangan mewah sebelum ini dikenakan cukai antara 5 hingga 10%, melibatkan pakaian premium, jam tangan dan beberapa barangan lain yang biasanya dibeli golongan berpendapatan tinggi. Menurutnya lagi, pendekatan ini membolehkan penentuan barangan bercukai dilakukan secara telus dan konsisten serta hanya melibatkan barangan bukan asas. Lim menambah, kerajaan menyediakan beberapa kemudahan khusus bagi memastikan perusahaan kecil dan sederhana PKS tidak terbeban dengan perubahan percukaian ini. Selain itu, kerajaan turut mengecualikan cukai perkhidmatan bagi perkhidmatan sewaan dan pajakan kepada peniaga kecil yang mempunyai pendapatan tahunan kurang 1 juta. Saman difailkan bekas Menteri Hal Ehwal Agama Mujahid Yusof Rawa terhadap PAS berkait dakwaan beliau menyokong komuniti lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT berkemungkinan diselesaikan tidak lama lagi. Peguam Nur Azmir Zakaria yang mewakili Mujahid memberitahu Hakim Ruslan Maknor bahawa kedua-dua pihak telah bertemu bulan lalu untuk membincangkan penyelesaian. Namun beliau berkata mereka memerlukan masa untuk memuktamadkan terma-terma berkenaan. Faizi Cik Abu yang hadir bagi pihak PAS berkata kelulusan parti itu adalah perlu sebelum penghakiman persetujuan dapat direkodkan. Peguam itu berkata perbincangan sedang berlangsung dalam kalangan pemegang jawatan parti tetapi terma-terma penyelesaian memerlukan perbincangan lanjut sebelum dapat dimuktamadkan. Mahkamah menetapkan kes itu disebut semula pada 30 Disember ini bagi kedua-dua pihak memberikan perkembangan terkini mengenai status rundingan. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.